Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Okey, satu lagi video baru akan buat hari ini, iaitu berkaitan dengan jentera yang telah saya perkenalkan sebelum ini. Okey, jadi di belakang saya ni, inilah dia motornya, VJ Motor Ford Race 350. Okey, kita buat walk around dulu, pusing dulu. Tunjuk dulu, walk around. Okey, untuk video kali ini saya maklumkan lebih awal, video ni akan agak panjang. Saya akan cuba cerita secara detail apa yang saya tahu berkaitan dengan motor VJ Motor Ford Race 350 ni lah. Okay, kalau ikutkan motor ni dalam market dah menghampiri setahun lah kalau tak silap saya, tapi belum lagi setahun lah kalau sekadar daripada yang pengetahuan saya lah. Jadi untuk video ni saya akan cerita secara detail seperti video-video lain yang saya pernah buat berkaitan dengan motor-motor yang saya pernah pakai. Okay, untuk VJ Motor Ford Race 350 ni adalah motor skuter yang saya pernah pakai yang cc lebih lah, 200cc ke atas. Sebelum ni dah banyak juga skuter saya pernah pakai, tapi kebanyakannya semua bawah 200 lah. Perbezaan dia mungkin tak banyak sangat sebab dia pun masih lagi single piston, satu piston. Cumanya bila dia cc besar sikit, power dia akan lebih lah berbanding dengan motor yang cc lebih kecil. Okey, saya mulakan dengan windshield di bahagian hadapan. Okey, kalau seperti anda boleh tengok, windshield di bahagian hadapan ni memang agak besar dan lebar, tinggi dan juga lebar. Jadi untuk saya yang ketinggian 170 lebih cm ni memang dah memadai, dah tak perlu nak tukar yang lebih tinggi. Kalau ada yang rasa nak lagi tinggi tu, saya tak pastilah sebab apa kan. Bagi saya memang dah mencukupi. Tapi kebanyakan orang sekarang trend pakai skuter tak nak windshield depannya besar, semua tukar yang pendek, semua tukar yang kecil-kecil. Itu trend lah. Untuk saya akan maintain lah macam ni. So ini dia punya ni lah bahagian pengikat dia. Ada 4 skru depan ni. Jadi windshield ni boleh auto ni lah, laras. Cuma kontrolnya dekat ni lah, dekat bahagian sini untuk windshield. Nanti saya akan tunjukkan lah dalam video. Okay, so ni windshield. Kita turun ke bawah sedikit, iaitu lampu bahagian hadapan, lampu fully LED. Dia ada ni lampu waktu siang, dia ada light. Okay, nanti saya akan pasang untuk tunjukkan. So ini dia punya lampu lah, high beam dengan bukan high beam lah. Okay, so kiri kanan sama. Turun ke bahagian tengah ni pula adalah kamera. So buat masa ni saya tak buka lagi plastik dia tu, boleh nampak ada plastik dia kan. Okay, nak beli dia punya kalau ada tinted dia untuk protect lah. Jadi kamera sangat jelas. Saya akan tunjuk jugalah apps yang dekat phone tu yang linkkan dengan kamera dekat motor GT. Okay, tu daripada bahagian kamera. Turun ke bawah, ini adalah dia punya bahagian magat hadapan. Magat hadapan, yang hadapan dia adalah mana motor, yang belakang ni warna hitam lah. Okay, sorry motor kotor sikit sebab saya hari tu bawa keluar motor waktu tu hujan, memang inilah tak sempat basuh lagi. Ini reflektor warna kuning. Kalau ada aftermarket warna putih, cun juga boleh tukar warna putih, style sikit. Ni fog bahagian hadapan, teleskopik, standard punya fog, bukan upside down, teleskopik biasa. Ni ABS ni stiker je tampal, dia letak kiri kanan ni. Kiri kanan ada stiker lah. Seterusnya kita turun kepada bahagian bawah, iaitu kepada bahagian braking. Braking motor Ford Race ni menggunakan caliper daripada Baidri lah. Okay, kalau yang sudah semua sedia maklum,
Vibree ni adalah anak syarikat ataupun sub-brand daripada Brembo lah. Jadi bukan biasa-biasa jugalah dia punya braking dia kat Vibree. So dia punya kabel hose untuk brake ni dia pun macam dah level macam steel lah juga. Dia bukan yang macam getah biasa tu. Jadi cumanya kalau orang ni biasa nak lebih cantik tu memang ambil aftermarket ni yang inilah, lebih ada macam warna lain kan kalau nak lebih cantik. Okey, untuk kaliper depan double disc bahagian hadapan iaitu kiri dan kanan. Jadi untuk sistem braking motor ni memang tak ada isu. Okay. Jadi untuk dia punya ABS dia inilah, kita tengok ABS bahagian sini. Untuk ABS dia kat sebelah je lah. Tu brake bahagian hadapan. Terusnya tayar motor ni menggunakan tayar CST. Okay, pada bahagian hadapan saiznya boleh tengok pada ni 120/70 bersaiz 15. Tayar daripada CST. Bunga dia macam ni lah. Tengok bunga dia. Bunga agak cantik juga bunga tayar ni. Bahagian sebelah sini ni yang lambang CST boleh tengok. Di tepi pun nampak cantik lah. Jadi macam lining dia kan, garisan dia ni kan nampak smart lah. Ok, tengok pada bahagian tepi ni pula adalah signal lah. Okay, signal dia memang besar. Memang puas hati lah. Ni kalau tak nampak tak tahulah kiri dan kanan lah signal dia. Ok, untuk disc hadapan saiz dia adalah 265mm, bersaiz 265mm lah. Kiri dan kanan sama. Ok, kalau boleh tengok pada bahagian dalam tu boleh nampak itulah radiator motor ni. Dia dekat bahagian hadapan. Hopefully clear lah. Itulah, cuma saya mungkin nak try carilah cover kat situ kan. Dia memang dah ada cover jenis sikit, tapi lubang tak besar lah. Kalau batu-batu yang kecil tu memang confirm kena lah dekat dalam tu. Alright, kita sambung pada bahagian tengah. Okay, ni lah cover set motor ni. Boleh tengok warna silver matte. Ni lambang dia. Kat sini dia boleh buka ni untuk kalau nak pasang patch bar, boleh masuk dekat dalam ni lah. Ni bahagian hitam dia ada macam design macam carbon sikit, tapi dia ni lah bukan carbon lah, design je lah. Warna dia silver matte. Hopefully tak susah lah nak jaga. Tapi finishing memang cun gila lah. Memang cun. Brand China tapi cunnya. Ok, sebelum naik atas kita tengok bahagian bawah dulu, tempat pemijat kaki. Ni pemijat kaki bahagian hadapan. Yang ni yang tengah-tengah. Standard skuter dan macam-macam saya pakai. Bahagian pijak tu memang akan kotor lah bila kita pijak. Kalau kaki terkotor memang akan kotor lah bahagian pemijak. Ok, tongkat bahagian tengah. Baik. Ni pemijat bahagian belakang. Untuk pemijat bahagian belakang. Ok, bahagian tengah tangki minyak. Saiz 14 liter untuk motor ni. Tangki minyak 14 liter. Yang ni kalau tak silap saya tengok manual dari tu, ini adalah bahagian bateri lah dalam ni. Kalau bateri, tempat nak tukar bateri kat sini lah. Ni kunci. Motor ni juga dia menggunakan dua sistem, kunci biasa dan juga NFC. Nanti saya akan tunjuk. So dua ni adalah tempat mengisi barang, kiri dan kanan. Ruangan dia tak berapa nak besar. Okay, sekejap lagi saya buka. So kita naik ke bahagian atas. Side mirror agak besar juga, kiri dan kanan tinggi. Okay, yang ni handle nya bahagian dia ada cover lah. Dia pasang cover untuk nampak lebih cantik. Lambang kat tengah-tengah. Master pump belakang, master pump bahagian hadapan. Okay, jadi kat bahagian sini ada untuk high beam, kan boleh. Dia
untuk straight punya high beam, tekan kat sini lah, dan terus dia akan menyala terus high beam. Untuk macam bypass, sini lah yang depannya, tekan bypass. Yang ni untuk masuk ke menu enter select ni. Yang sebelah enter select ni, inilah untuk windshield bergerak naik turun. Jadi untuk windshield ni tak perlu nak, orang kata apa, nak kena masuk dekat menu ke apa semua, terus je boleh tekan turun kat sini. Masa riding terus nak tekan naik turun pun boleh, tak ada isu. Yang ni signal kiri kanan standard. So bawah ni horn, ni lah button untuk signal kiri kanan. Bahagian yang bawah ni kalau boleh nampak, ni adalah untuk ni lah apa, grip heater. So motor ni didatangkan dengan grip heater lah. Jadi kalau waktu cuaca hujan ke apa, tak ada isu lah kesejukan tangan ke apa, sebab ada grip heater. Kalau ada yang mungkin motor ni sebab dia daripada China, negara China, kadang memerlukan grip heater, dia kekalkan terus ke jualan di mana-mana lah. Untuk bahagian sebelah kanan, brake caliper untuk hadapan master pump dia, master pump bahagian hadapan. Atas ni untuk nak start kena turunkan dulu, lepas tu baru boleh tekan button start lah. Yang ni emergency apa signal untuk ni lah, double signal. Alright, ni meter memang besar, puas hati. Jadi saya akan nyalakan lah. Ini ada NMC punya tempat lah untuk ditandakan tangki minyak. Side mirror bahagian hadap ni, tengok belakang dia. So finishing cun lah, besi solid, cuma dia agak tinggi lah. So far perancangan saya memang side mirror akan saya tukar layar rendah sikit, nampak sporty sikit lah. Untuk makluman, motor ni berat keseluruhan dia adalah 195 kg. Jadi agak berat juga lah motor ni. Kalau tengok dari sizing dia memang agak besar sikit. Untuk seat height dia 720mm lah, seat bahagian depan ni. Jadi untuk saya just nice, ada kadang terasa rendah sikit. Kalau dapat dia tinggikan sikit lagi sedap lah. Kaki tu akan lebih selesa. Nanti saya akan tunjuk waktu saya duduk ni macam mana keadaan kaki saya lah. Ni lah kunci yang dapat. Satu NFC, satu kunci biasa lah macam motor normal lah, NFC, satu kunci biasa lah. Untuk kunci dengan NFC ni dapat 2 set. Ni saya dah ceraikan lah, ni satu set. Untuk buka seat motor ni, yang pertama cara dia letak dekat, kalau guna NFC lah, letak lama-lama sampai terbuka seat. Dengan bunyi tu seat dah terbuka. Seat motor ni memang span dia tebal gila, memang tak ada komplain. Kalau orang komplain tak tahulah, memang tebal gila. Lepas tu backrest untuk tempat punggung ni pun memang tinggi, memang kuati. Cuma saya rasa benda ni masuk ke belakang sedikit lah untuk orang yang tinggi macam saya. Yang bestnya seat dia dah bagi dah hydraulic dia pembuka ni, jadi nak buka tu senang, terus boleh buka. Jadi boleh muat satu helmet yang besar full face. Bahagian depan ni helmet kecil, saya rasa boleh lah, saya tak pernah cuba lagi. So ni dia punya ni lah, nampak ni 105 2 apa ni model dia ni, dia punya hydraulic dia. Untuk bahagian dalam, kalau motor belum di off lagi, lampu akan menyala. Jadi nak ambil barang kat dalam ni tak ada isu lah gelap ke apa, sebab siap ada lampu sekali. Untuk tutup memang ada kesukaran sedikit. Kalau kata tak diletak center betul-betul, kalau tak letakkan betul memang ada susah sikit, kena tak kena. Jadi caranya letak betul-betul tengah, lepas tu tekan tepat-tepat di tengah, sekali je dah boleh kunci. Nampak dah kunci. Kadang orang kita apa hal lah susah ni, yang pengguna yang pertama kali yang macam saya juga kan, sebab tak tahu cara, jadi memang akan rasa susah lah, tapi sebenarnya tak susah. Terusnya untuk hidupkan motor ni, cuma letak sekejap sahaja NFC ni dekat bahagian NFC ni lah, letak sekali saja macam ni, lepas tu angkat, terus hidup. Dan windshield dia akan automatik naik mengikut ketinggian yang kita telah laraskan lah semasa ni lah.
Ketinggian yang kita laraskan semasa kita set masa riding. Bila kita off engine, dia akan turun ke bawah habis lah. So ni adalah parameter. Kat sini ada dia punya detail-detail dia lah. Untuk bahagian meter ni saya akan buat lagi satu video yang lebih detail lagi untuk ceritakan bahagian meter dan juga dia punya button-button yang ada ni, function dia lah. Jadi untuk yang windscreen ni tadi, ni saya tunjuk, tekan dia saja, dia naik, nampak maksimum. So turun, turun habis sampai ke bawah. Ini paling rendah. Naik. So tinggal lebih kurang macam ni lah yang saya guna, sesuai dengan saya punya riding saya lah. Untuk meter nanti saya akan buat video lain lah cerita. Untuk bahagian button-button ni yang bestnya dia ada lampu. Dia nampak ada lampu ni, ada lampu. Untuk motor China semua, apa-apa brand pun dah biasa ada lampu-lampu macam ni. Untuk keluaran lain tu seperti yang korang tengok lah, baru nak mengejar untuk ikut style motor China. Inilah lampu waktu siang yang saya katakan yang akan sentiasa menyala di bahagian sini lah. Lampu dia memang cantik, serius cantik gila. Jadi kita tengok untuk signal. Signal macam ni lah. Ini bahagian hadapan. Kita curi sikit untuk pembincangan bahagian belakang untuk signal. Sebelah kiri, ni lampu belakang, belum tekan brake lah. Kita pasang double signal. Itulah bunyi exhaust dia. Kita rem sikit. Lampu depan bila menyala macam ni, lampu biasa dekat bahagian tepi lah, yang bukan high beam. So bila high beam, kita nyala lah. High beam tengah akan menyala lah untuk high beam. Lampu high beam. Belakang. Kita matikan enjin dulu. Untuk nak buka tangki minyak kena dalam keadaan meter menyala. Jadi bila meter menyala, untuk bahagian sini naikkan ke atas, tekan lama-lama, dah terus boleh buka bahagian minyak. So ni ruangan minyak lah. Boleh nampak minyak ada lagi goyang, boleh nampak. Untuk tutup, just tekan je lah. Ni tekan saja. Bunyi klip tu dah tertutup. Dia nak buka sama tak, tarik balik ke atas. Sekiranya meter tak menyala, minyak memang tak boleh, tangki minyak ni memang tak boleh buka penutup dia. Sama juga dengan tempat saya letak barang di bahagian tepi kiri kanan. Kalau meter tak menyala, tak boleh buka. Jadi ni ruangan sebelah sini. Kalau tengok dalam ada tempat charging lah, USB port. So kat sini ada USB port dengan type C sebelah kiri dengan kanan. So ni tutup balik macam ni lah. Tutup. Jadi ruangan simpanan barang sebelah sini tak berapa besar lah. Jadi yang ni sekadar sesuai untuk kita nak letak full. Tangan saya masuk ni maksimum lah ni, sampai sini lah, sampai dekat bahagian pergelangan sahaja. Ni maksimum lah kat sini. Boleh tengok tangan saya masuk ni. Ni memang khas untuk nak letak charging lah, macam power bank ke, handphone ke, ataupun macam buat video recording punya bateri tu, kamera punya bateri, itu saja. Untuk ruangan sebelah kiri, saya pergi sebelah. Untuk sebelah sini sama lah, tekan, dia slow turun. Dia bila kita lepas tu, dia ada slow. Dia bukan terus terjatuh terusan. Sini ada getah untuk elakkan air masuk lah. Sebelah ni pun tak besar juga. Boleh tengok ruangan dia macam ni agak kecil lah sebenarnya. Secara jujur dia kecil. Dia macam ni. Sama juga masuk pergelangan macam ni saja. Dia sampai kat pergelangan tangan. Kalau boleh tengok tangan saya
ruangan ni besar tangan saya sahaja untuk bahagian sebelah kiri ni. Dia lebih kurang lah macam sebelah kanan juga. Okay, atas ni tak sure, ini tempat lock dia lah. Kita tengok tu lock dia untuk ni, tekan terus tutup. Okay, jadi untuk offkan motor ni kalau pakai NFC sama juga, ambil ni just letak sekali saja. Okay, dia akan off, draw off, windshield akan turun pada bahagian yang paling rendah sekali. Okay, selepas dah turun, bahagian ni dah tak boleh buka, tekan takkan buka, dia lock terus. Jadi memang safety lah untuk simpanan bahagian depan ni. Tiba kalau kita terlupa nak keluarkan handphone yang kita cas kat dalam ke, takkan jadi isu apa lah. Minyak pun tak boleh buka juga bila kita tak on lah meter. Untuk bahagian kunci sama je macam ni, pusing je macam pakai motor biasa lah. Dia akan menyala lah. Sama macam bawa motor biasa, tapi dia tak ada bunyi macam bunyi tit 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 tit, tak ada lah pakai NFC. Dia macam ni saja. Buka seat menggunakan kunci, dia macam motor kapcai biasa lah. Ada bahagian ruangan tepi ni, masuk kunci tepi ni, so pusing buka seat belakang. Itu dia kaedah manual lagi lah. Cara tutup sama macam tadi saya tunjuk, tekan dah lock dah. Kunci kat sini lah. Dia masih kaedah manual lah kalau kata menggunakan kunci. Jadi nak canggih tu dia pakai NFC lah yang disediakan. Kita teruskan kepada bahagian enjin. Jadi kat sini boleh nampak ada head dengan block lah dekat bahagian sebelah kanan motor. Boleh tengok kat sini, boleh nampak throttle body dia tak berapa, boleh nampak lebih kurang macam ni lah. Tak dapat lah nak tunjuk clear kan, nak buka cover set semua baru nampak, tapi memang hidup lah buka. Jadi kat sini boleh tengok cool tire pressure. Untuk tire pressure bila bawa seorang dengan bawa pilihan, itulah dia punya ni lah, 220. Dengan untuk depan belakang 250. So dekat meter memang ada tunjuk lah, nanti saya akan buat video detail untuk yang meter. Yang untuk KJ motor ni dia recommend daripada kilang pakai PJ1 lah, 15W50. Untuk tukaran minyak enjin 1.8 liter iaitu 1800 ml lah. Sama kat tempat pemijat belakang kat sana. Jadi dia tempat pemijat ni semua memang dah fix lah, memang tak boleh nak buka lah. Kalau kat sini boleh nampak manifold kat dalam tu memang besar lah. Rasa mungkin lebih daripada 32 ni, mungkin 32-34 mm lah dia punya manifold yang keluar daripada head tu. Ni hose radiator. Jadi water pump dia kat tepi ni. Ni untuk pemegang enjin dia. Auto sensor exhaust kat sini. Tu ni untuk cek minyak enjin. Ini pemegang untuk exhaust punya bracket. Ni cover dia. Saya punya cover skru baru je hilang. Saya tak sure, saya rasa sama ada kilang ataupun kedai yang pasang tak ketat, jadi skru tercabut. Sebab ada spare, saya dah pasang skru saya sendiri lah. Dan dia untuk cover ni skru dia satu saja kat sini. Lepas tu untuk makluman juga pengguna, kalau kata kat sini dia dah ada bahagian boleh buka lah. Kalau kata nak pakai exhaust aftermarket memang tak susah lah motor ni. Buka je kat sini dah boleh tukar dah muffler belakang dah ada. Dari ni segi lubang boleh tengok, boleh tahan lah, agak besar jugalah. Dan saya tengok pun dalam grup pun dah ada dah orang modified, dia exhaust yang standard dia operate sahaja. Inilah bahagian enjin lah. Nak cerita detail mungkin korang boleh tengok je lah dalam katalog. Sebab apa, motor ni menggunakan single overhead cam lah. Dia bukan double. Lepas tu cc 350cc, dia punya cc motor ni. Selain tu apa lagi nak bagi tahu, dia punya block size 80 mm, stroke 69.6. Dia punya fuel system confirm lah FI. Lepas tu ignition TCI. Lain-lain nak bagi tahu nanti dia punya clutch pakai wet multiplate lah. Itu standard skuter punya. Untuk silinder 4 valve. Lepas tu untuk bahagian CVT sebelah dia pakai automatic CVT belt lah. Tu standard lah.
Okay, kita terus pada bahagian tepi body. Boleh tengok sini, ini ada tulis lah Focus 350. Okay, ini absorber belakang menggunakan shock absorber. Brand tidak diberitahu brand apa. Kat sini dia dual shock absorber lah, kiri dan kanan. Jadi dia boleh laras kat bahagian bawah ni. Boleh tengok dia boleh laras lah. Kan kat bahagian sini dia boleh dilaraskan 5 kali kalau baca dalam manual yang diberikan. Kita mula pada bahagian bawah dulu di belakang. Kita boleh tengok tayar menggunakan 150/70 saiz 14. Okey, jadi belakang dia kecil satu saiz lah. Ada orang kata Focus ni pakai tayar yang saiz yang susah nak jumpa. Jadi saya pun kurang juga penggunaan skuter. Ini baru nak menggunakan skuter balik. Jadi sebelum ni skuter pakai sekejap je, tak pernah sampai tahap nak kena tukar tayar lah. Jadi saya memang tak tahulah saiz mana yang senang, mana yang susah. Tapi biasa insyaAllah memang akan ada lah saiz-saiz. Jadi ni saya ada 150/70/14. Okay, ni 66S dia punya kod tayar dia lah. Okay, bunga sama kat macam depan lah, cantik lah. Brand CXT sama. Okay, tengok ni CXT tayar. Okay, dia punya disc 240mm 240. Okay, dia punya dia nampak tak? Agak sempit. Kena tengok dari atas macam ni lah. Kalau boleh nampak tu belakang sama kat. Kalau ikut dia beritahu single ke dual kali apa dia punya piston. Single piston lah. Depan lupa beritahu tadi, depan kiri dan kanan 2 piston lah. Maknanya sebelah 2 sebelah 2. Jadi memang cekaman kuat lah. Belakang single piston. Okay, ABS juga belakang. Boleh nampak ada ABS punya wiring nya. Ada ABS. Dia punya besi ni, nampak ni ABS punya lah. Vibri juga belakang. Okay, ini ada rear hanger. Dia dah bagi sampai level sini. Bagi saya dah mencukupi lah. Belakang pun ada eco, jadi air takkan naik ke atas lah. Air nampak dekat bahagian tepi ni, dia kena kat sini lah. So far ok lah. Dia punya cover sini, jadi kotor pun kat bahagian sini tak dia kena pergi masuk dekat bahagian enjin. Jadi cuci pun kita cuci kat part sini sajalah untuk hanger. Pemasangan pun fit, nampak memang padat semua. Fitting semua cun-cun lah. Ok, kat sini boleh nampak ada oil filter, original QJ punya oil filter lah kat bahagian sini. So ini yang dia punya pemegang enjin dia. Boleh nampak kat atas dia punya block dia lagi clear sebelah sini. Boleh nampak throttle body juga lagi clear. Ni hose masuk pergi ke air filter lah. So bahagian atas ni, inilah air filter dia punya box. Boleh QJ motor. Ni ada instruction dia. Setiap 2000 kena buka untuk clearkan lah dia punya tu. Bawah ni bahagian CVT dia lah. CVT untuk QJ ni, bawah CVT. Okay, absorber sebelah sini belakang. So ni standard lah, memang ada. Kalau ada minyak berlebihan kena buka, buang punya apa, bahagian minyak punya berlebihan ni. Kalau ada minyak terkeluar lebih. Kat sini pun dia ada bagi tahu dah untuk minyak CVT SAE 50 PJ1 nya juga 350 ml sahaja. Jadi kalau tukar, biasa sekali servis minyak hitam kita tukar sekali lah minyak CVT tu. Okay, ni pandangan sebelah sini lah. Dia nampak dia punya rear hanger dia sini. Pengetahuan di bahagian ni dia lebih kurang macam ni lah. Engine nya mounting lah, macam swing arm juga lah. Kalau kat skuter kan dia menggunakan getah dalam ni, mengurangkan hentakan lah. Dia pakai rubber bush. Jadi biasanya pembawakan tu, engine tu vibration akan kurang lah kalau guna sistem ni. Kalau kata vibrate tu dah kuat, getah tu rosak, getah tu je lah yang perlu digantikan untuk mengurangkan balik dia punya vibration lah. Adalah bahagian eco belakang. Tengok eco belakang untuk dia macam ni lah. Just nice, ngam-ngam ikut ni lah
motor ni punya saiz lah. Bagi saya tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Okay, ikut tayar dia. Lepas tu ni belakang pun ada kamera. Okay, cover untuk kamera belakang dah tercabut. Ni reflektor lah. Okay, merah-merah ngamah memang cun lah. Tukar. Okay, lampu macam ni yang saya dah tunjuk tadi. Okay. So ini tak silap boleh buat mounting untuk letak kamera ni kat sini. Dia lebar ni, macam kita boleh letak barang pun kat sini belakang ni. Inilah pandangan daripada belakang lah macam ni. Boleh nampak kiri kanan sikit. Tengok. Okay, kita naik pada bahagian atas. Yang ni memang kedai dia bagi. Masa ambil motor, dia bagi sekali box dengan bracket. Box daripada brand apa tu, EMS. Okay, blok brand apa, blok lah, box EMS. Box dia memang cantik gila lah. Pada video yang saya dah buat pada awal perkenalan motor tu, boleh tengok lah. Memang apa ni lah, ada box EMS. Jadi kalau ikutkan dia punya bracket ni dah siap untuk fix pasang box lah. Jadi kalau ikut dia sampai sini. Jadi atas ni adalah bahagian tambahan. Okay, finishing untuk dia punya apa, frame belakang ni pun cun juga. Bagi saya just nice, cantik. Kalau kata memang tak minat pakai box, tak suka pakai box, boleh ni lah, buka. Aftermarket pun dah jual. Pemegang belakang ni sampai ke sini sahaja. Apa dah dijual yang CNC punya. Gantung lah. Bagi saya benda dapat free, ambil pasang je lah. Bila kalau rasa tak suka, nak main style ranggi-ranggi, okay, saya tak ada kot, kurang berminat lah nak beranggi-ranggi, nak berisi-risinya style. Sekarang banyak style layan-layan, relax, touring-touringnya macam tu je. Dia ada tertinggal tadi untuk throttle dia menggunakan kabel lah. Dia masih lagi belum menggunakan wire. Kalau saya tersilap, korang boleh ni lah, komen jugalah bawah. Kalau ikut saya tengok dia masih menggunakan ni lagi lah, kabel lah. So ini dia nampak wire ni bukan untuk kabel, ni dia untuk throttle punya ya, heater lah, throttle punya heater. Okay, bahagian tongkat double stand, motor ni untuk double stand memang tak susah, senang je. So ini ada dia bahagian pemijak ni, pegang, pijak je, tolak sikit ke belakang ni, dah naik untuk double stand. Jadi memang tak susah lah untuk pakai double stand motor ni. Ok, boleh tengok saya akan buat kedudukan kalau saya duduk motor ni lah. Ok, skuter kalau ada bahagian tengah kosong ni, nak naik senang lah, kaki boleh naik atas macam ni je lah. Nak naik ikut belakang boleh, tapi sebab tinggi orang belakang, jadi rugilah tak gunakan ruangan depan ni untuk masukkan kaki dengan lebih mudah. Ok, sorry, suara 3 suku je pasal buat video kat rumah dia, sempoi sikit je lah kan. Ok, untuk kedudukan saya duduk macam ni lah. Ni saya dah sandah habis belakang dan kaki saya dah rapat sampai ke bahagian depan. Kat sini saya rasa bagi saya lah, belakang ni kalau boleh saya dapat undur ke belakang lagi sikit. Kalau dapat ke belakang lagi sikit, saya akan rasa dia jarak tu akan lebih selesa lagi lah bila bawa. Sebab ni dia macam agak ke depan sikit, jadi tangan saya akan bend. Bila bend tu kita jadi letih sikit lah. Jadi kalau ke depan sikit tu lagi macam ni, mungkin lagi selesa. Jadi kalau tukar handle atau market tu standard lah, memang akan ada selesai lah masalah kan. Tapi nak kena tukar lah kan, kalau kita pakai yang original daripada kilang. Jadi kedudukan depan ni untuk naikkan kaki, kita nak ubah kedudukan. Nak kata terlalu banyak space tak juga, dia cuma ruangan kecil, mungkin kena keluarkan kaki macam ni. Tapi bahayalah kaki terkeluar macam ni kan. Mungkin kalau ada ruangan depan ni lagi besar lagi better lah. Okay, so jarak dengan orang duduk belakang tempat bijak memang jauh, tak ada isu terkenalah bahagian kaki bahagian hadapan. Jadi inilah kedudukan dia kalau saya nak duduk pada motor QJ Forest 350 ni. So tinggian saya yang 17 lebih ni, dia macam inilah kedudukan dia. Jadi dia harap dapat jadi panduan lah kepada siapa yang menggunakan skuter ni ataupun yang berminat nak memiliki skuter ni lah. Tapi seat ni semua benda yang kita kurang itu kita boleh modify lah. Tapi ni saya cerita apa yang standard datang daripada kilang. Okay, nak turun daripada motor senang je, ada kosong tengah ni, turun macam ni, jadi tak terbeban. Okay, saya demo sekali macam mana kalau kata double stand, turunkan senang je. Okay, untuk naik double stand ni tekan je,
relax je, tak pegang motor tak apa, sebelah tangan je macam ni, terus pijak je, boleh naik, easy je, memang sangat senang. Pijak je bahagian pemeja. Okey, rasanya itu sahajalah yang saya nak kongsikan berkaitan dengan motor UJ, motor Ford Race FORT 350. Okey, jadi ada sedia maklum, motor ni dia ada DNA ataupun kopi lah daripada BMW C400 kalau tak silap saya. Kalau ikutkan enjin ni, memang enjin yang digunakan oleh BMW C400. Tapi biasalah kan, kalau korang cakap je ni, kuat claim itulah, kuat claim ni lah, tapi reality is reality, macam itulah. Okay, rasanya itu sajalah video detail yang boleh saya ceritakan lah berkaitan dengan motor Ford Race 350 ni. Kalau rasa apa yang ada kurang tu, yang korang boleh nak tambah tu, korang boleh tambah kat komen lah. Okay, itu sajalah untuk video penerangan secara detail motor Ford Race 350. Okay, sehingga kita berjumpa pada video-video lain pada masa akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum and bye-bye.